Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari raya keempat insya-Allah pada hari ini, dan tuan-tuan dan puan-puan, sedang kita berkemas-kemas di rumah sendiri, sambil kita makan kuih-kuih raya ni. Kita muhasabah diri kita balik dalam perjalanan kehidupan kita, walaupun kita tidak memikirkan perkara yang lalu, tetapi cuba kita reflektkan balik, buat refleksi diri kehidupan kita dalam masa sebulan yang lepas, dalam bulan Ramadan ataupun sebelum itu, ataupun dalam tempoh masa seminggu ataupun 2 minggu sebelum ini. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah yang kita ucapkan sehari-harian, itu adalah satu doa buat diri kita dan juga keluarga kita. Apa yang kita lafazkan itu adalah satu permintaan sebenarnya. Kalau kita ingin menjadi seorang hamba yang hebat, kita berdoa dan memintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam setiap masa solat kita, di dalam setiap masa pekerjaan kita juga. Dan sekiranya kita mengucapkan perkara-perkara yang baik, insya-Allah kita akan mendapat perkara-perkara yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janganlah kita, ini teguran kepada diri saya juga sendiri, janganlah kita bercakap benda-benda yang negatif, bercakap benda-benda yang tidak mendatangkan kebaikan kepada diri kita ataupun orang lain. Janganlah kita selalu bercakap, aku ni orang susah, aku ni tiada orang yang tolong, aku ni orang miskin, aku tiada apa-apa, aku tidak berjaya. Kerana ini juga adalah satu doa yang takut-takutnya Allah akan kabulkan. Takut-takutnya itu menjadi ujian kepada diri anda. So cakaplah perkara-perkara yang baik dan yakin bahawa bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan ada dan sentiasa ada. Bersyukurlah kita hidup, bangun pagi tadi kita dah bernafas, kita hidup, kita tengok anak isteri kita, suami kita ada, rumah tangga kita ada, kenderaan kita ada. Alhamdulillah, bersyukurlah. Okey, insya-Allah. Hari ini nak raya ke mana tu? Jom kita sambung berjalan berziarah ke rumah rakan-rakan, sanak saudara, insya-Allah. Assalamualaikum.